lagi menghantar isyarat kecemasan. My name is Zizi Kirana. I am a citizen of Malaysia. If you're watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. Perkara itu disahkan apabila video SOS milik Zizi Kirana dan Farah Lee serta beberapa aktivis Malaysia telah dimuat naik di laman media sosial. Mereka turut meminta bantuan kerajaan Malaysia khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar dapat menuntut pembebasan mereka. Terdahulu sebelum ditahan rejim Zionis, aktivis GSF Farah Lee telah berkongsi video situasi beliau di dalam kapal Grande Blue ketika dihalang oleh tentera rejim itu. Okey, so tadi Grande Blue baru saja disebuah air. Mula-mula dia orang datang sembuh sikit-sikit je dan dia bagi warning supaya untuk stop. Tapi kita orang tak stop sebab memang misi kami untuk terus tuju ke Gaza. Dan akhirnya dia orang sembuh air yang sangat-sangat kuat yang kita orang almost terpelanting yang duduk dekat luar ni, dan I am all wet right now. Sementara itu, Sumut Nusantara Command Center SNCC mengesahkan seramai 17 aktivis Malaysia yang menyertai misi GSF telah terputus hubungan sejak malam tadi. Untuk perkembangannya, langsung bersama wartawan Syafiqah Damanhuri. Silakan. Terima kasih rakan setugas. Insiden pemintasan itu dilaporkan bermula sekitar jam 9.44 malam waktu Gaza sehingga 2.34 pagi waktu Gaza. Dan antara kapal yang dipintas, kita beralih ke skrin di sebelah saya ini, iaitu 5 kapal Alma, Sirius, Huga, Grande Blue dan Hio, dan ia melibatkan 12 warga negara Malaysia iaitu aktivis yang dalam pelayaran Global Sumut Flotilla ke Gaza, iaitu kita boleh lihat gambaran di dalam bulatan berwarna kuning dan berserta segitiga berwarna merah itu Alma Musa Nuwairi, Alma juga Ilya Balkis, Alma Sul Aidil, manakala di kapal Huga Zizi Kirana dan kapal Grande Blue Nur Farahin Romli atau lebih dikenali sebagai Farah Lee dan juga Danish Nazram. Manakala kapal Hio pada 2.34 pagi Heliza Helmi dan Nur Hazwani Afikah. Dan saya difahamkan kesemua mereka ketika ini